Saya berpandangan bahawa sebarang idea ataupun pandangan yang kita ada tidak akan ke mana-mana sekiranya ianya tidak dilaksanakan di lapangan. Jadi ini satu perkara penting kerana kita kena keluar daripada kepompong saya betul, awak salah, dan kita debatkan ini daripada pagi hingga petang, tapi akhirnya tidak ada penyelesaian yang terjadi di luar sana. Jadi sebab itulah apabila saya tengok ada perdebatan di media sosial berkenaan dengan old money, new money, maka saya berpandangan elok sekiranya saya tulis sesuatu berkenaan dengan isu ini, tetapi tidak dalam perspektif nak membetulkan mana-mana pihak, malah pada pandangan saya tak wujud pun sebenarnya old money, new money, sebab dalam masyarakat Bumiputera, kita hanya serius berniaga selepas dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru hanya dalam 55 tahun. Masih dalam satu generasi. Jadi kalau nak dikatakan old money ke new money ke, bagi saya sama ada semuanya old money ataupun semuanya new money. Jadi tak perlu kita perdebatkan perkara itu. Yang lebih penting ialah apa yang nak kita buat, apa yang nak kita laksanakan di luar sana supaya menjadi sesuatu. Jadi ini penting. Jadi sebab itulah dalam buku Old Money New Money ini ada dimasukkan pelbagai dimensi berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan perniagaan, berkenaan dengan keusahawanan dan lain-lain perkara termasuk digital. Sebab sekarang kita berada di era yang mana kekuatan minda kita, akal kita menjana lebih nilai berbanding dengan mungkin tanah yang kita pusakai dahulu. Dulu mungkin tanah merupakan sumber kekayaan, tapi sekarang kalau kita tengok di pelbagai pelosok dunia, syarikat-syarikat yang bernilai tinggi, yang menjana kekayaan, berasal daripada kekuatan minda dan akal. Jadi ini perkara yang nak saya ketengahkan agar kita tidak bernostalgia tentang kekayaan masa lampau dan melupakan kekayaan masa kini yang saya kira lebih senang untuk kita dapati jika kita mempertajamkan minda dan akal kita dan berusaha bersungguh-sungguh. Kita kena bebaskan diri kita daripada jiwa hamba. Kita kena membina jiwa merdeka yang melihat peluang di sini sana dan nampak apa yang perlu kita buat dan kita usahakan apa yang kita buat itu. Jadi inilah sebenarnya asas kepada buku Old Money New Money ini, walaupun penerbit mengesyorkan supaya diceritakan tentang perdebatan old money new money, saya mengambil perspektif yang berbeza. Tak perlu kita debatkan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih betul. Yang penting fokus kepada mempertajamkan minda, menambah ilmu, meningkatkan kemahiran dan kemudian buat apa yang kita rasa betul itu, bukan setakat cakap-cakap kosong saja. Jadi inilah idea dan konsep buku Old Money New Money yang insya-Allah akan keluar tidak lama lagi.